Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan uh, s- jenis kedua di dalam Network Address Translation, iaitu yang kita sebut sebagai Dynamic Net. Kalau pada kelas yang lepas kita dah selesai berkenaan dengan uh, Static Net, pada hari Isnin yang lepas. Jadi pada hari ini kita nak lihat berkenaan dengan Dynamic Net. Namun sebelum itu saya explain ataupun saya kongsikan semula tentang fungsi asas bagi net. Jadi kalau pelajar perhatikan pada slide, antara fungsi lain seperti yang telah pun saya explain pada kelas yang lepas, net ini digunakan untuk conserve public IPv4 address ataupun memelihara public IPv4 address. Ini kerana version 4 address sehingga kini semakin mengecil dia punya jumlah. Jadi disebabkan hal itu, net ini digunakan di mana apabila pengguna menggunakan network dan perlu untuk connect kepada internet, maka network private akan ditukar ataupun ditranslate ke dalam bentuk IP public. Jadi proses translation di antara public ke private dan private address kepada public address akan dilaksanakan oleh network address translation. Kalau pelajar perhatikan pada slide, kita sedia maklum bahawa pemilihan router untuk digunakan sebagai router net merujuk kepada kedudukan router tersebut, yang mana router tersebut perlulah berada di antara network internal dan network external ataupun network inside dan network outside. Seperti yang pelajar perhatikan di dalam rajah, kita perhatikan ada 3 router di sini. Jadi router yang paling sesuai untuk uh, router yang paling sesuai untuk kita configure dengan net adalah router 2. Jadi kita akan buat configuration net pada router 2. Sekali lagi, apabila connection di antara PC 1 kepada PC 2, iaitu addressnya 10.10 kepada 11.10, masih lagi di dalam network yang sama, dalam institusi yang sama, maka ia tidak perlu melalui proses translation kepada public address. Jadi private address masih boleh digunakan seperti biasa sekiranya hanya digunakan untuk menghubungkan di antara satu PC kepada PC yang lain di dalam satu network yang sama. Tetapi apabila network di dalam private address space ini perlu berhubung kepada server di luar. Contohnya kita nak connect kepada cdos.com ataupun kita nak connect kepada uh, facebook.com, maka proses translation daripada private address ni, contohnya 11.10 ini, akan melalui router 2 dan di sini router 2 akan uh, menjalankan proses netting, iaitu menukarkan private address kita ni kepada public address supaya ianya boleh digunakan untuk akses kepada internet itu tadi. Baik. Jadi di dalam net ini ada beberapa terminologi seperti yang telah pun saya terangkan di dalam kelas yang lepas. Jadi kalau pelajar perhatikan, perkara yang perlu kita ambil perhatian adalah maklumat inside global dan inside local. Di mana inside local merujuk kepada address private pada host tersebut. Contoh dalam diagram ni, address private untuk PC 1 adalah 192.168.10.10. Itu private address. Dan apabila kita nak mappingkan kepada apabila kita nak mappingkan kepada public address, maka kita istilahkan public address itu sebagai insert global address, di mana sekiranya PC 1 ni hanya menghantar file ataupun berkomunikasi di dalam network yang sama. Jadi dia menggunakan private address 10.10. Tetapi sekiranya PC 1 ni nak keluar daripada network uh,
PC tersebut, nak keluar daripada network organisasi tersebut, iaitu untuk connect kepada internet sebagai contoh, maka dia akan ditranslatekan daripada 192.168.10.10 iaitu private address kepada public address iaitu 209.165.200.226. Mana kita dapat address ini? Ianya bergantung kepada soalan. Jadi ini contohnya. Dan di bahagian kanan ini merujuk kepada outside local address dan outside global address yang mana kedua-duanya merujuk kepada destinasi penghantaran data tersebut. Iaitu kita punya web server lah. Baik. Jadi pada kelas yang lepas kita dah selesai berkenaan dengan static map, static net, yang mana static net kita akan mappingkan daripada private kepada public address one to one. Satu private kepada satu public address. Jadi hari ini kita nak lihat berkenaan dengan dynamic net. Dynamic net, jenis yang kedua di dalam net. Dan insyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan lihat pada jenis net yang berikutnya. Baik, jadi dynamic net ini berbeza dengan static net di mana dynamic net menggunakan pool of public address. Kalau pelajar pernah dengar pool of address tu yang kita implement di dalam ataupun yang kita implement menggunakan konsep DHCP, server DHCP yang kita ada range of address untuk diberikan kepada user ataupun kepada klien. Jadi konsep yang diguna pakai sama sahaja seperti yang ada dalam DHCP. Jadi dynamic net menggunakan pool of public address dan konsepnya adalah first come first serve. Maksudnya PC pertama ataupun device pertama yang akses kepada network untuk ataupun yang request untuk akses kepada internet akan diberikan address pertama di dalam pool address tersebut. Dan device berikutnya akan memperolehi IP address yang berikutnya di dalam pool yang telah pun kita tetapkan. Baik. Kalau pelajar perhatikan pada rajah, kita lihat pada diagram ni ada 3 host ataupun device yang berada kedudukannya di dalam network, inside network. Dan ketiga-tiga ni adalah private address iaitu 192.10.10, 10.11 dan 10.12. Jadi ini private address. Sekiranya sekali lagi kalau PC3 dan PC2 nak communicate antara sesama sendiri, nak hantar file dan sebagainya, mereka boleh menggunakan private address sahaja. Tetapi sekiranya PC2 ataupun mana-mana PC di dalam internal network ini nak connect kepada outside network, nak pergi kepada internet, maka ia perlulah private address itu perlulah ditukar terlebih dahulu kepada bentuk public address. Itu syaratnya untuk membolehkan IP address version 4 ini connect ataupun menghantar file ke dalam ke internet ataupun outside network. Jadi kalau pelajar perhatikan pada table di bawah ini, dalam situasi ini PC3 yang akan request dahulu untuk akses kepada internet. Jadi PC3 iaitu IP-nya 192.168.10.12 akan mendapat first address di dalam pool dynamic net yang telah pun ditetapkan tadi iaitu 209.165.200.226. Begitu juga sekiranya host yang kedua iaitu 10.10 server 1 access ataupun request to access kepada internet, maka dia akan dapat address yang kedua iaitu .229 dan begitulah seterusnya sekiranya ada lagi IP-IP lain. Baik, itu konsep yang kita gunakan untuk dynamic. Sangat berbeza dengan konsep yang dilaksanakan pada static net. Iaitu kita mappingkan satu private kepada satu public address. Ini one to many tetapi merujuk kepada range public address yang telah pun kita tetapkan. Baik, jadi kalau pelajar perhatikan pada slide yang berikutnya, dynamic net automatically map inside local network to inside global address. Jadi konsep dynamic ni dia mapping secara automatik. Tidak seperti static net yang kita set up
public dan private secara manually. Kita yang pilih manakah address untuk private dan manakah address untuk public. Tetapi dynamic net secara automatik. Siapa yang request dahulu untuk akses kepada outside network, maka dia akan memperolehi range address pertama di dalam pool of address yang kita tetapkan. Baik. Jadi kalau pelajar pergi kepada poin keempat, if all address in the pool are in use, a device must wait for an available address before it can access the outside network. Jadi sekiranya di dalam pool dynamic address yang kita set itu, katakanlah kita set, saya patah balik kepada slide tadi, kata kita set 5 public address, bermula 226 sehinggalah 230. Tetapi host kita, private address kita ada 5, bermula dengan 10.10, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 sebagai contoh. Dan 10.15 kita ambil 6. Jadi kalau 10 sehinggalah 10.15 akses dalam masa yang sama kepada internet, maka mereka akan dapat address seperti ini. Daripada 226, 227, 228, 229 dan 230. Tetapi host terakhir, iaitu host yang ke-6, request untuk akses kepada internet. Jadi dia tidak boleh untuk akses kepada internet kerana range pool address yang kita setkan tadi dah pun digunakan oleh private address. Telah pun digunakan oleh private address sebanyak 5 tadi. Daripada 10.10 sampailah 10.15. Jadi 10.16 kalau sekiranya dia request untuk ke internet, jadi dia tak boleh pergi kepada internet kerana range of address telah pun habis digunakan dan diberikan kepada private address. Daripada 10.10 sampai 10.15. Itu yang kita panggilkan konsep ni sebagai first come, first serve. Siapa yang request dahulu, host ataupun device tersebutlah yang akan mendapat address public terlebih dahulu. Yang mana tak dapat, jadi dia kena tunggu sehinggalah mana-mana device tadi disconnect daripada internet, barulah dia akan memperolehi IP public daripada pool yang telah pun kita tetapkan. Okey, baik. Jadi saya nak terus kepada bagaimana kita nak buat configuration bagi dynamic net. Jadi kalau pelajar-pelajar lihat, kaedahnya lebih kompleks berbanding dengan static net, di mana dia ada 3 langkah. Yang pertama, kaedah langkah pertama adalah kita kena create pool of address terlebih dahulu. Kita kena create pool ni, macam kita create pool untuk DHCP. Iaitu menggunakan command IP net pool. Net pool 1 ini adalah nama kita punya pool lah. Net pool 1. Kita boleh menulis ataupun create sebarang pool address lah. Jadi kemudian yang seterusnya kita create a range of address. Bermula ini adalah first address dan ini adalah last address. Jadi user akan dapat bermula dari first address iaitu .226, 227, 228 sampailah 240. Itu range yang telah pun kita tetapkan. Tetapi sekiranya macam saya maklumkan tadi, sekiranya host kita terlalu host pada private address kita mungkin melebihi daripada nilai range yang kita tetapkan, maka private address yang tidak memperolehi public address daripada dynamic pool ini perlu menunggu sehingga mana-mana device yang menggunakan public address tadi disconnect, barulah dia boleh menggunakan device menggunakan address public untuk connect kepada internet. Jadi yang seterusnya kita masukkan netmask dan di belakangnya adalah dia punya subnet mask lah. Kemudian jadi kita perlu ada standard access list yang telah pun kita pelajari dalam kelas-kelas yang lepas untuk membenarkan private address menggunakan pool tersebut. Siapa yang perlu menggunakan pool, jadi kita perlu create ACL standard. Dan kemudian yang ketiga adalah kita perlu gabungkan di antara
pool yang telah kita create dengan ACL statement yang telah pun kita tuliskan sebelum ini tadi. Jadi dia punya statement adalah IPNet inside source list. Jadi satu ini adalah ACL number standard yang telah pun kita create. Numbernya perlu sama dan pool name ni pun perlu sama. Kalau huruf kecil dan kalau huruf besar pun huruf besar. Baik, jadi saya ambil satu contoh gambar diagram supaya kita dapat lihat dan perhatikan dengan lebih mudah. Uh, Sebagai contoh, saya menggunakan gambar sebelum ni tadilah. Uh, Okey, gambar sebelum ini. Jadi contohnya, okey, contoh saya type di sini. Okey, sekarang ni kita sedia maklum kita akan menggunakan router 2 sebagai router untuk buat configuration bagi net kerana kedudukan router 2 berada di antara inside dan outside network. Kita tak boleh configure sepenuhnya apabila router tu berada di dalam inside ataupun outside lah. Baik, router 2 jadi kita bermula configuration pada router 2 menggunakan command IP net pool. Jadi kita nak create IP net pool dahulu. IP net pool, jadi katakan nama pool kita JTMK uh, DIT 4D. Kemudian kita masukkan range of address. Biasanya range of address ni akan diberikan dalam bentuk soalan lah. Jadi pelajar perlu lihat pada soalan tersebut berapakah range public address yang telah pun diberikan. Jadi contohnya saya masukkan 109.165.200.226. Jadi first address saya adalah 226 sehinggalah last address saya adalah katakanlah saya nak letakkan 226, 227, 228, 29, 35 sahaja address. Jadi saya boleh letakkan sehingga 230. Jadi hanya 5 address sahaja yang dibenarkan untuk akses kepada server. Kalau dalam diagram ni server lah dalam satu-satu masa. Jadi host ataupun device ke-6 perlu menunggu sehingga mana-mana 5 device tersebut disconnect barulah dia boleh menggunakan address. Kerana syarat untuk connect kepada internet, address private tadi perlulah ditranslate ke dalam bentuk public address. Dan seterusnya kita letakkan subnet mask dengan menggunakan command netmask 255.255.255.240 sebagai contoh. Okey, ini adalah statement pertama untuk dynamic net 225. Okey. Okey, ini statement yang pertama. Saya letak sini lah Okey, baik. Yang kedua, kita kena create ACL untuk membenarkan private address yang mana menggunakan pool address kita. Jadi kita akan create access list pada router yang sama. Access list. Jadi kena ingat standard ACL bermula daripada nombor 1 sehingga 99. Standard. Katakanlah saya gunakan nombor 10. Jadi permit, iaitu kita benarkan network yang mana untuk menggunakan uh, pool address kita. Katakanlah kita nak benarkan hanya PC 1 sahaja yang menggunakan. Jadi kita masukkanlah IP PC 1 sahaja bersama dengan wildcard masknya. Maksud saya network PC 1 iaitu 10.0. Tetapi sekiranya kita nak benarkan kedua-duanya iaitu PC 10.0 dan 11.0, maka kita boleh masukkan dua-dua maklumat ACL ni dalam satu statement yang sama. Dalam nombor ACL yang sama. Jadi yang pertama 10.0 dan yang kedua adalah 11.0. Ataupun kalau kita nak lebih mudah, kita boleh summarize sahaja di antara 10.0 dan 11.0. Baik. Yang kemudiannya, yang ke seterusnya, 3, kita akan gabungkan ataupun bindkan kedua-duanya di dalam satu statement. Bindkan di antara pool yang telah kita create dengan ACL yang telah pun kita tulis pada statement yang sebelumnya. Menggunakan command IPNet inside source list
Ini selepas source list, kita perlu masukkan number ACL kita tadi. Dalam dalam kes ni saya masukkan ACL 10. Kemudian pool dan masukkan nama pool kita. 4D. Okey. Okey, ini statement yang pertama. Fasa yang pertama kita dah selesai. Jadi jangan lupa seperti di dalam standard ACL, kita perlu declare. Kita perlu declare interface tersebut berada kedudukannya pada inside ataupun outside network. Kalau dalam diagram ni kita dah nampak yang mana S010 berada kedudukannya pada inside network, IP net inside. Manakala kedudukan bagi S010. S010, sorry, 011 pada router 2 kedudukannya berada pada outside. Okey, inilah statement yang lengkap untuk kita buat configuration bagi dynamic net. Bagi dynamic net. Dia agak berbeza dengan penggunaan static seperti yang telah pun saya nyatakan. Static lebih straightforward kerana kita mapping secara manual. Sebagai contoh, kalau kita nak mapping 192.168.10.0, kita boleh masukkan public address yang ada untuk kita tukarkan um, private kepada public secara manual. Tetapi untuk dynamic, kaedahnya seperti yang saya tunjukkan pada contoh ini. Okey. Okey, baik. Jadi yang berikutnya, kalau kita selepas selesai, kita perlu uji sama ada kita punya configuration tu betul ataupun tidak. Kita tengok sini. Nampak kan? Kalau nampak boleh angguk. Okey, bagus. Okey, baik. Kemudian kita lihat selepas kita buat configuration bagi dynamic, jadi kita perlu uji sama ada kita punya configuration ni betul ataupun tidak dengan menggunakan command show IPNet translation. Jadi untuk menguji command tersebut, kita perlulah ping dahulu daripada source kepada destination. Contohnya kita ping daripada PC ke server tu tadi. Barulah kita dapat dia punya destination. Jadi sepatutnya outputnya dia akan keluar. Hmm, tak ada. Sepatutnya outputnya selepas kita ping tadi, output outside local ni akan keluar dan destination ni merujuk kepada server kita lah. Iaitu 209, server tadi IP dia berapa? 209.165.200.254. Eh? Kalau belum ping, maka dia hanya akan keluar ini sahaja. Iaitu inside global dan inside local. Dalam situasi ini, pelajar boleh perhatikan IP private 10.10, iaitu PC pertama tadi, akan mendapat address public 2.228, manakala IP address bagi 11.0 akan mendapat public address .229. Ini proses mapping di antara private dan public menggunakan dynamic net. In case, sebagai contoh, kita nak uji uh, pada beberapa minit kemudian, kita cuba pula uji 11 dot 10 yang pertama, kita ping kepada server. Jadi mungkin dia akan dapat IP public .228 kerana konsep dynamic bergantung kepada first come first serve. Siapa yang access atau request dahulu untuk dynamic net, barulah dia mendapat public address yang pertama. Begitu begitu juga seterusnya lah. Baik. Jadi itu adalah berkenaan dynamic net. Untuk maklumat yang berikutnya, saya ada sediakan satu lab exercise. Jadi lab ini, kalau pelajar perhatikan, diagramnya sama seperti static net. Static net, kita ada dua router dan ada private address
10.0 dan 20.0, manakala kita ada server lah. Dan sini kita dah ada dia punya router yang sesuai untuk kita buat configuration, sebab saya dah label kat sini. Mana satu in dan mana satu out. Jadi apa yang pelajar perlu buat? Yang pertama, kita create di dalam packet tracer. Kemudian kita akan menggunakan static routing daripada inside ke outside. Maksudnya daripada router satu ni kepada outside network, kita perlu menggunakan static routing. Manakala daripada outside, iaitu daripada router 2 ke inside, kita akan guna default route. Sampai part yang kedua ni, sepatutnya pelajar boleh ping dahulu daripada PC kepada server lah. Uji dahulu. Sepatutnya tak ada masalah untuk kita ping. Kalau ada problem, maka kita perlu troubleshoot dan selesaikan dahulu sebelum masuk kepada bahagian yang ketiga. Jadi bahagian ketiga, kita akan buat configuration untuk dynamic net, di mana ni sebabkan dia punya diagram sama, jadi sebab tu saya suruh pelajar delete dulu static net yang sebelum ni. Tetapi kalau pelajar buat diagram yang baru, terus kepada step yang kedua. Jadi di sini kita perlu setkan dahulu ACL statement kita menggunakan ACL 10 untuk membenarkan private address menggunakan pool yang akan kita create tu nanti. Jadi dalam situasi ini, mana satukah private address kita? Kalau ada satu private, jadi kita buat satu statement ACL. Tetapi kalau ada lebih daripada satu, kita buat mengikut kepada bilangan private address yang ada. Jadi kita create ACL, standard ACL menggunakan ACL 10 pada router yang sama. Kemudian kita create net pool. Statementnya saya dah beri di bawah ni. IP net pool. Name of pool bergantung kepada masing-masing. Macam tadi saya bagi contoh, kita nak create PJTMK dan sebagainya. Dan range address ini telah pun saya berikan address, kita panggil network address ni. Iaitu bermula dengan network address 228. Jadi kalau dinyatakan sini dua address daripada .228, jadi berapakah range kita daripada start address sampailah address yang terakhir. Suka saya ingatkan yang saya berikan ini adalah network address. 228 tu adalah network address, bukan IP address. Jadi kita start dengan IP address dan pastikan bilangan address untuk public tu 2 sahaja. Kemudian kita masukkan subnet mask untuk perfix /30. Okey, kemudian yang ketiga, kita perlu combinekan di antara ACL yang kita dah create tadi, iaitu ACL 10 dengan nama pool yang telah pun kita createkan tadi. Di atas ni. Baik, kemudian kita identify ataupun decide mana satukah interface yang kita declare sebagai inside dan net outside. Net inside dan net outside. Pada bahagian yang kelima. Dan selepas selesai, sepatutnya PC ke server dah boleh ping daripada PC ke server, dan di situ kita akan gunakan kita punya verification command, iaitu show IP net translation untuk melihat mapping di antara public address ke private address dan juga kepada destination. Dan nanti setelah selesai, pelajar perlu isi ruangan kotak pada task yang ke-6 ini menggunakan maklumat yang ada pada show IP net translation router 2 masing-masing. Mungkin setiap daripada seorang menggunakan maklumat yang berbeza. Jadi completekan dahulu. Jadi setiap daripada soalan ini perlu di print screen. Perlu di print screen dengan command, arahan, result dan sebagainya. Dan kemudian setelah selesai, pelajar perlu membuat penghantaran melalui CDOS. Namun sekiranya ada apa-apa soalan, pelajar boleh bertanya melalui WhatsApp ataupun di dalam grup kelas kita lah, dalam grup WhatsApp kelas. Okey, itu saja untuk penerangan bagi Dynamic Net pada hari ini. Kita akan jumpa pada kelas yang seterusnya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.